Hai, Assalamualaikum. Pernah tak terfikir nak beli kereta second hand? Ramai orang rasa senang je. Tapi kalau tak buat persediaan betul-betul, silap-silap boleh menyesal nanti. Jadi dalam perkongsian kali ini, kita akan kupas satu-satu langkah penting supaya anda tak buat kesilapan besar. Mesti rasa cuak kan? Yelah, duit dah kumpul penat-penat. Tiba-tiba takut, macam mana kalau aku salah pilih? Atau lagi teruk, terbeli kereta yang nampak elok kat luar, tapi kat dalam penuh masalah. Fuh, memang seram. Dan risau anda tu memang ada asasnya tau. Sebab memang ramai yang dah terkena. Tanpa ilmu yang cukup, senang sangat terperangkap dengan pembeliannya. Aduhai, pening kepala dia buatnya. Tapi relax, jangan risau sebab tu kita ada kat sini nak bantu. Okey, jom kita anggap benda ni macam satu misi. Misi kereta idaman. Kan best bunyinya? Dengan strategi yang betul, misi ni confirm boleh berjaya. Jom kita mula dengan langkah yang paling pertama. Alright, persediaan sebelum kita gerak ke medan perang. Ingat, kunci utama kejayaan misi ni bukan kat kedai kereta, tapi kat rumah. Fasa homework ni sangat-sangat kritikal. Jangan skip. Pertama sekali, kena pilih model kereta. Tapi jangan letak satu je. Sediakan paling kurang pun 2 pilihan. Kenapa? Sebab stok kereta terpakai ni kita tak boleh jangka. Kadang ada, kadang tak ada. Jadi, kalau pilihan nombor 1 tak ada, kita dah ada backup. Okey, seterusnya. Ini yang paling penting. Bajet. Tolong fikir betul-betul. Berapa sebenarnya yang anda mampu? Cakap pasal bajet kan, ada 2 cara utama. Kalau anda ada duit lebih, bayar tunai tu memanglah pilihan terbaik. Tak ada hutang, kepala pun tak pening fikir pasal faedah bulanan. Tapi, buat pinjaman peribadi pun ada kelebihannya tau. Dengar cerita, ia sebenarnya lagi senang nak urus kalau satu hari nanti anda plan nak jual balik kereta tu. Okey, cun. Homework semua dah settle. Sekarang, baru kita masuk ke medan sebenar. Kedai kereta. Kat sini ada beberapa taktik penting yang anda boleh guna supaya semuanya berjalan licin. Bila dah sampai kedai, 2 benda ni kena ingat. Pertama, siap-siap bawa duit booking. Serius, jangan main-main. Kang kereta yang anda dah berkenan tu, orang lain sambar depan mata. Melepas nanti. Kedua, dan ni mungkin bunyi macam pelik sikit, jaga penampilan. Percayalah, cara anda berpakaian tu boleh bagi perbezaan yang besar. Senang cerita macam ni lah. Ia sama macam kita pergi supermarket. Cuba perasan, kalau kita pakai elok-elok sikit, layanan pun rasa lain kan? Sama juga kat kedai kereta. Bila penampilan kita kemas dan meyakinkan, first impression tu dah positif. Salesman pun akan pandang kita lebih serius. Baiklah, katakan anda dah jumpa kereta yang ngam di hati. Sekarang kita masuk fasa paling kritikal. Pemeriksaan. Tolong jangan ambil mudah bahagian ni. Sumpah tak boleh. Sebab kat sinilah penentunya sama ada anda dapat kereta idaman atau kucing dalam guni. Ada 3 benda wajib buat masa ni. 1. Kena ada pengetahuan asas. At least tahu sikit-sikit pasal kereta tu, gearbox jenis apa, cc berapa, apa masalah yang biasa jadi kat model tu. 2. Kalau anda tak yakin atau was-was, jangan segan bawa pomen. Bayar sikit je kat pomen hari ni, boleh selamatkan beribu-ribu ringgit nanti. Percayalah. Dan yang ketiga, wajib tanya pasal waranti. Ada ke tak ada? Penting tu. Okey, kita dah cover bab teknikal, bab fizikal pun dah. Sekarang, jom kita sentuh satu aspek yang paling penting tapi selalu orang terlepas pandang. Persediaan mental. Ya, mindset kita. Dan ini mungkin nasihat yang paling utama dalam semua benda yang kita bincangkan hari ini. Anda kena tanam dalam kepala, kena terima hakikat yang kereta second hand ni bukan kereta baru. Ia takkan sempurna 100%. Kan beza tu jelas sangat. Kalau beli kereta baru, kita memang harapkan semuanya perfect. Tak ada cacat cela. Tapi, realiti kereta terpakai ni lain. Mesti akan ada punya cala-cala manja atau isu-isu kecil yang lain. Jadi, jangan letak harapan setinggi langit. Sebaliknya, apa yang anda patut buat ialah sediakan bajet lebih sikit untuk repair benda-benda kecil lepas beli. Itu baru langkah bijak. Alright, kita dah sampai ke penghujungnya. Jom kita buat rumusan pantas untuk semua tips-tips penting ni supaya lepas ni anda boleh melangkah masuk kedai kereta tu dengan penuh yakin.
Okey, jom kita imbas balik checklist kita. Ready? Pilih model, kira bajet, sediakan duit booking, jaga penampilan, ada ilmu sikit-sikit, bawa pomen kalau perlu, tanya pasal waranti dan yang terakhir dan terpenting, terima hakikat ia kereta terpakai. Bila anda dah buat semua ni, insya-Allah proses membeli tu akan jadi lebih tenang dan yang penting takkan ada rasa menyesal. Jadi, sekarang persoalannya untuk anda. Dengan semua ilmu dan taktik yang kita dah kongsi ni, adakah anda rasa lebih bersedia untuk mulakan misi kereta idaman anda? Saya doakan anda berjaya.